Bagaimanakah korang decided Wan Kamarudin dan Dang Surya untuk menjadi host program ziarah ni? Saya pilih pada waktu tu senang, kerana letakkan wanita cantik di scene yang kotor akan menarik. Sebab pegang, kemusnahan, letak je wanita yang cantik. Kerana orang selalu melihat wanita cantik dalam drama-drama TV Melayu adalah di tempat-tempat yang common, wanita cantik di tempat mewah. Saya tahu, kata saya letak Dang dekat situ dengan latar pegang, bom apa semua, dia akan memberi kontras. Di mana dia sentuh bahagian soul orang nak lihat the beautiful, dan kemudian dia sentuh bahagian yang soul orang nak lihat the painful. Itu saja waktu saya jadi producer. Wan Kamarudin, budak skema, yang dalam hidup dia tak tahu apa itu benda tentang keganasan dan kejahatan. So bila dia tell the truth, very soft, very senang. Saya ada kontras di mana host saya datang daripada alam yang sangat beautiful, tapi scenery dalam konten saya datang daripada scene yang sangat painful. Itu easy. Until now saya percaya pada teori itu. Memang kalkulatif, sudah secara kalkulatif lah sebelum production dilakukan. Inilah dia punya formula. Pasal saya sebelum saya pergi ke sana, saya bawa Dang dengan Wan pergi ke Aceh. Itu kebetulan. Dan benda tu simpan dalam kepala saya. One day kalau saya nak produce benda-benda di situ. Di Aceh mayat berterabur apa semua. Scene musnah, hancur kan. Tapi muka Dang tak pernah musnah. Just lawa je kat frame tu. Muka Wan dia tak pernah musnah. Just lawa je kat frame saya bawa. Jadi dia menggerakkan. Dia macam you masuk hutan tebal lah, dan you lihat beautiful flower kan. Kan cantik, kita ambil gambar hutan hijau, ada 2 kuntul bunga yang kembang. Kalau dari segi potret lah. Kan, walaupun hutan tapi bunga yang kembang, flora dan fauna yang menjadikan hutan tu indah. Bila saya buat pun saya tahu, kata scene saya sangat-sangat pedih dan sangat-sangat menyakitkan. Tapi saya nak something beautiful yang boleh rawat orang punya pain waktu dia melihat kematian, kebuluran, kelaparan. Then saya pilih Dang dengan Wan. Selain daripada saya boleh kenal, dan lepas tu saya bila bekerja pula ada sikit masalah lah. Itu? Saya punya perkataan adalah arahan. Jadi saya kena pilih orang yang faham bahawa perkataan dia adalah arahan. Jadi saya tak perlu bergaduh di lokasi. Sebab saya tak suka bermesyuarat, dan saya tak suka pergi tarik tepi dan sembang menyelesaikan masalah. Buang masa. Kerana saya kenal dengan Dang daripada tangga NTV7 tu. Saya sembang waktu dia datang melapor. Dan saya kenal Wan Din lewat sikit, saya marah pun dia tak pernah melawan. Dan saya kata okey, ni boleh bawa pergi di tempat-tempat yang ada pressure, tapi saya tak dapat pressure tambahan daripada kru dan tim saya sendiri. Betul lah. Penerbitan benda seni atau perkara-perkara yang sedemikian memerlukan seorang diktator. This is not a place for demokrasi. Everything I say is an instruction and you follow. Betul lah. Saya totally agree. Sebab tempat tu bahaya. Mesyuarat 3 minit mendedahkan kita pada kerugian 3 hari penggambaran. Kalau 3 minit tu adalah scene yang paling berharga. Kita dah jumpa dah satu budak yang tangan dia kudung. Lepas tu kita bertekak. Saya tak larat lah hari ni budak kudung tu pun lepas. Dia lepas satu story. Lepas tu di sana sampai sana. Dia orang tak tahu apa kan. Saya kata okay, turun. Okay, now ini is a script. Okay, terus. Pusing sini kanan jalan. Dia orang pun tak tahu. Dia tak tanya bang nanti nak edit pakai bila. Kalau tanya benda tu tak boleh. Sebab frame dah ada dalam kepala saya. Saya buat. So, saya perlukan orang yang faham, kata dia walaupun dia tak faham apa yang sedang berlaku, tapi dia tahu dia bekerja dengan Abang Zainal tahulah ni apa yang dia nak cantumkan. Selain daripada saya share, kalau bila dalam kereta saya akan share je. So mereka tahu sebab dalam perjalanan dan pengalaman kawan dengan saya, mereka tahu bahawa konten ni apa pusing pun bisa ada dua je. Sama ada dia nak meningkatkan kualiti orang berfikir tentang kemanusiaan, ataupun dia nak kritik orang tentang kemanusiaan. Sebab dia kerja dengan saya lama. Yang tahu saya ada dua je mindset tu. Whether saya sedang criticize benda yang tak betul tentang kemanusiaan, atau saya sedang educate orang untuk improve tentang kemanusiaan. Ada tak sedetik masa ketika dalam penggambaraan tu yang itu fikir bahawa alamak tersilap orang ni, tersilap pilih orang ni? Tak. Memang confirm dah Memang. Tapi sangat baik. Saya ingat dia sebagai adik saya sampai sekarang. Kami sangat baik. Sangat baik. Dia pun ada banyak benda yang dia simpan. Tak boleh gurau kat sini. Sebab dia kata, dialah orang yang pertama melihat satu scene yang orang lain tak pernah tengok perangai saya tidur. Dia gadget saya dekat satu kilang di Kandahar. Kami masa tidur kat satu bangunan kilang. She only know. Dan saya yang tahu tentang kalau dia takut apa yang akan berlaku pada dia. Kalau dia sampai tahap gaban dia takut.
Sebab dia seorang sangat penakut dang. Saya tahu banyak benda yang orang tak tahu kerana kita makan, kita tidur dan kita pernah tolak pintu pun dah lihat pasangan yang tak keluar daripada apartmen yang kita sewa sedang bersegama. Itu kita tak tahu apa nak buat. Tolak pintu. Tidak merakam kamera Tak rakam lah. Kita ingat kita dah bayar sewa. Bilik tu kita punya. Kita lupa kata bilik yang tu pula disewa oleh pasangan Russia untuk short game. Dia masuk selamba. Keluar semua dah macam panik. Rupanya yang sewakan apartment tu lupa. Dia dah ambil sewa bilik pula untuk orang lain untuk a few hours. So we have a lot of experience. Bukan semua yang serius, yang kelakar. Kalau kita ingat, kita akan gelak. Saya ingat sampai keluar mata. Tahu tentang ziarah, you kena cakap dengan dia punya creator atau the mastermind of ziarah, which is the storyteller Zainal Rashid Ahmad, kan? So sebenarnya Zainal Rashid Ziarah tu adalah Zainal Rashid Ahmad. Sebenarnya kita macam Dan kata dekat ad, kita tak ada skrip pun. Kita pergi pun kita pergi terjah je. It was an adventure. Dan bila skrip tu tak ada, ingat masa kita pergi ke Kazakhstan tu ke apa, Abang Dan kata, Dan kau cakap berhenti kat sini, kau cakap macam ni, kau cakap macam ni. Semuanya daripada kepala Zainal Rashid Ahmad. Mungkin kita nak dengar sendiri daripada Zainal Rashid sendiri macam mana ziarah tu dan the adventure of ziarah sendiri. Okay. Tahun 1996 waktu saya kerja di Astro, pertama kali lah saya tengok CNN. Pertama kali saya tahu bagaimana news antarabangsa beroperasi. Sebab kita biasa tengok berita-berita kita je. Dan sebelum tu saya kerja di surat khabar, kita menggunakan banyak sumber berita yang daripada AP, Reuters, dipanggil wire. Bila kita dah pergi ke Astro, kita dah dapat tengok BBC, kita tengok CNN, kemudian datanglah macam-macam channel Al Jazeera dan ABN, CNN, macam-macam, CBA. Sampai satu masa saya ada fikir kata tidak pernah Malaysia melihat itu antarabangsa daripada kacamata Malaysia. Dan pada waktu tu apa yang kita panggil sebagai 5W1H, semua orang report based kepada who, what, when, how and yang saya rasa orang Melayu dia tak akan makan konsep report tu. Dan lagi satu saya beritahu kata komunikasi antara newsman dengan menggunakan news fact tidak lagi relevan pada zaman orang nak melihat humanity beyond the theory. Kadang-kadang orang putih dia report simple je, berlaku di mana, berapa mati, gitu-gitu je. Sedangkan orang Melayu dididik dengan storytelling yang itu tak ada dalam news. Dan storytelling pula dipecahkan dalam sebagai non-descriptive. Deskriptif ni dia panggil benda-benda yang jatuh di bawah pengajian komunikasi. Non-deskriptif jatuh di bawah pengajian literature. Sejarah ataupun dipanggil tipa induk atau main setting orang Melayu ni dibentuk oleh buku-buku persejarah hikayat. Kita ni kan bangsa berhikayat. Hinggalah mak bapak kita bercerita. Saya cerita satu benda dekat Dang. Orang sebelah tu meninggal Dang. Tak tahulah sakit apa. Tapi meninggal semalam. Dengan cara bercerita hikayat, kesian orang sebelah tu Dang. Jiran kita dah lama. Kecil dulu Dang, dia bagi kau makan tau. Masa kau kecil dulu sempat dia suap kau makan. Aku tak tahu kata dia tak ada tu. Kau pernah menumpang makan rumah dia, pergi ziarah. Itu cara dia berbeza. Berarti penceritaan storytelling orang Melayu memerlukan lebih daripada jangkauan 5W1H. Yang apabila kita langgan berita-berita antarabangsa, berita-berita antarabangsa menghantarkan kita fakta yang membuatkan orang Melayu hanya digest on the mindset. Dia ingatlah benda tu. Tetapi untuk ubah orang Melayu, kerana orang Melayu ni datang daripada tradisi bangsa yang berhikayat, dia memerlukan naratif yang berbeza. Jadi saya kata jomlah kita buat satu story di mana kita pergi ke sana, 5W1H bukan main. Tetapi bagaimana dua presenter, Dang Sudia dan Wan Kamarudin melihat sebagai seorang Melayu Islam ke atas isu-isu yang menyentuh umat Islam. Itu yang menjadikan ziarah tu kita dia pilih perkataan ziarah, melawat, ziarah. Berarti dia bukan factual driven. Tetapi dia ada human driven. Itulah idea mula datang kerana saya bersedih Dang apabila berlaku kes perang Balkan 1964-1966. Di mana media Islam tak ada waktu tu. Kita terpaksa bergantung hingga kita sedar apabila hampir 400,000 orang Islam dibunuh, barulah seorang wartawan daripada CNN, Christian Amanpour masuk. Dan bila Christian Amanpour mendedahkan penyembelihan ke atas orang Islam adalah perkara yang betul dan visual tu dipancarkan di seluruh dunia, barulah dunia jadi panik. Berarti barulah NATO, persidangan keselamatan Atlantik Utara, NATO Pakatan Eropah dan juga persidangan Pertubuhan Bangsa Bersatu bersidang dengan mengatakan benda ini adalah betul berlaku. Selepas 2 tahun, 400,000 orang Islam disembelih. Berarti apa yang saya fikir mengatakan bahawa sekiranya seorang wartawan Kristian Iran yang menjadi migrate, yang bermigrasi ke Amerika mempunyai keinginan yang begitu besar untuk menyelamatkan orang Islam yang pernah menjadi jiran bapanya,
ketika bapaknya tinggal di Iran sebelum berpindah ke Amerika. Dia ada perasaan. Takkanlah kita tak ada. Kita nak dengar selama-lama AP is a French driven, CNN is a American driven, BBC is a British driven. Tak ada satu pun yang dikatakan Malaysian driven for Islamic needs. Itu yang datang dengan idea Ziarah. Jadi itu saya. Okay. Dan the thing is, apa antara masa ziarah tu, kita tahu kita pergi ke one country to another country kan. Pada Abang Zainal, apa yang paling moment yang sweet ataupun memorable yang pada Abang Zainal sendiri tentang ziarah tu? Saya ingat semua benda dah. Saya hanya boleh menceritakannya selepas 10 tahun kita balik. Kalau saya ceritakan sebelum tu, saya akan menangis. Banyak kawan panggil saya bagi talk apa semua, saya akan avoid untuk cakap. Lately ni bila saya run Facebook saya, kenapa? Saya boleh bercerita, tapi ada had-had saya akan berhenti. Kalau saya teruskan, saya akan menangis. Sebab tu kesan dia sangat mendalam. Fakta dia semua saya ingat. Itu saya katakan. Bolehkah kita ingat berita-berita yang kita baca? Penonton ingat sampai sekarang, Ziarah. Kerana emosionnya bukanlah berita yang mereka baca, tetapi perkongsian kemanusiaan daripada dua host yang berceritakan pengalaman mereka dekat berjuta-juta. Satu yang saya selalu ingat, dan bila saya balik, lepas saja saya balik saya pergi terpaksa mengambil lawatan psikoterapi. Bila saya sedar saya pergi ke rawatan doktor pada tahun 2012, doktor sahkan bahawa terlalu banyak melihat kematian dan terlalu banyak melihat kepapaan dan juga kematian. Ada punca saya mengalami depression. Saya tak ada masalah lain. Depression saya adalah kerana saya depressed dengan melihat kualiti hidup manusia yang sangat teruk. Itu kesan saya berjalan. Tapi dia tak melemahkan saya. Bagusnya depressed tu saya lawan dengan setiap tahun saya want to do more and more and more and more. Bila ada je isu, saya menulis di paper. Ada orang panggil buat lirik, saya buat lirik sikit sama malam Rohingya. Dan kalau saya buat di Facebook live sekarang pun, tak ada hari yang saya tak akan bercakap tentang kenapa kita kena jadi manusia yang baik. Itu yang saya boleh ingat dan saya paling tak boleh lupa adalah kalau kita perjalanan ke Afghanistan, yang tak boleh saya lupa adalah bagaimana satu bangsa yang hidup selama 30 tahun di dalam peperangan. Masa kita pergi tu 30 tahun, dia perang tahun 79 dan kita sampai sana 2006. Bagaimana satu bangsa yang tak tahu apa itu hidup bahagia. Dia tak tahu. Kalau kita tanya dengan dia, senaraikan 10 benda bahagia, bagi dia adalah makan buah temikai, bawa buah labu besar terjun dalam air tu. Lepas tu kalau kita jumpa budak yang jadi kita pemandu pelancongan kita tu adalah dapat menyanyi lagu Hindustan. Itu saja dia boleh senarai kebahagiaan. Ingat tak kita jumpa satu keluarga yang bapa dia tak bekerja, isteri dia 3, jadi kita pemandu pelancong. Mak dia kata bahawa dalam hidup mereka hari-hari makan telur sebab orang Malaysia datang. Seperti kita beli berpapan-papan telur dan kita kata kalau kita tak balik masaklah telur tu. Berarti untuk orang Afghan, makan telur yang kita beli dalam stok yang banyak tu adalah sesuatu keajaiban selepas 30 tahun. Dan mereka menerima tamu pula yang kata kalau kami syuting lama, telur yang tinggal jangan tunggu kami balik. Makan je. Tak cukup kami beli lagi. Sayur pun begitu. Berarti sesuatu yang kita jadi kenangan besar untuk kita adalah kita belajar derita orang lain untuk tahu bahagia kita. Maksud sampai sekarang kalau saya beli, saya tak makan telur tapi kalau orang beli mi goreng ada telur atas, saya akan terberhenti dalam 30 second sebelum makan. Sebab telur tu akan mengingatkan saya apa nasib keluarga. Sebab kita pun tinggal pun dah lama, 14 tahun kita tak jumpa keluarga. Apa nasib? Sebab masa kita pergi, hari-hari dia boleh makan telur kerana kru ziarah meninggalkan telur berpapan-papan dengan pesan, jangan masak je, masak. Kita balik ke, kita tak balik ke, jangan makan. Itu saya anggap satu pendidikan. Bila orang kata apa, kalau anak saya diberi makan telur, ataupun saya makan telur, saya akan menganggap bahawa saya sedang makan satu nikmat yang berjuta-juta orang lain tak dapat makan. Saya tak mau compare dengan Amerika makan hotdog. Saya akan compare dengan 200-300 juta orang yang kita lihat. Yang telur adalah sesuatu yang sangat besar nikmat. Itu pengajaran lah yang saya rasa kalau kita belajar untuk orang macam kita, menambahkan kepandaian tak penting. Kalau menambahkan kekayaan jiwa itu yang penting. Dan perjalanan ziarah tu, dia tak tambah apa-apa yang pandai tentang akal kita. Tapi dia membuatkan kita ada banyak cara untuk membuat keputusan yang tepat secara hati. Tapi bila kita nak sedekah orang, kalau orang datang minta sedekah, fikiran saya tak akan terlintas dia ni miskin atau tidak, dia ni betul-betul jujur atau tidak. Yang datang, saya akan datang kepada saya bahawa sedikit wang saya mungkin akan mengurangkan kelaparan. Interesting. Kagum Ya, kagum. Depression yang dialami selepas ziarah tu,
tidak depression adalah satu perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ni. Tak pernah. Saya alami dan saya buat kaunseling dengan 4 doktor. Termasuk last adalah dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Zain di KPJ. Dia sahkanlah kata setelah saya buat ujian kognitif, dia beritahulah depression itu adalah kamu tidak bersedia untuk melihat begitu banyak penderitaan. Tetapi kamu melihatnya dengan keadaan tak sedar. Jadi benda tu terkumpul. Selepas 6 tahun dia kata dia mula menimbulkan gangguan malam. Dia jadi macam ni tau. Masa saya balik, saya takut. Saya tak mau bawa anak saya pergi KFC. Saya dah jadi macam mental disorder sikit. Kenapa? Sebab saya kata macam mana perasaannya bila bawa anak pergi KFC? Sebab saya rasa bersalah lah anak saya makan sesuatu yang tak dimakan oleh kanak-kanak yang lain. Sebab saya selain tengok kebuluran di Afghanistan, saya juga tengok kebuluran di Ethiopia tahun 2005. Saya sedang pergi Ethiopia tu. Saya tengok kebuluran di Somaliland. Jadi saya tengok bagaimana kanak-kanak mati ditanam sedalam kita tanam kucing mati dia. Kalau kucing mati sekarang pun isi saya gali, isi saya bela kucing. Lebih dalam lagi menanam isi bangkai kucing daripada saya lihat orang menanam mayat manusia. Jadi dia lama-kelamaan barulah kita sedar bahawa saya tersilap ada kerana saya melihat benda itu terlalu sentimental. Saya sepatutnya melihat sebagai newsman je. It's a 5W1H. Tapi saya akan melihatnya dengan mengatakan bahawa kenapa dia perlu berlaku. Kalau kita balik budak ni jadi apa, dan betul anak-anak kecil dia banyak mereka hidup dengan lalat. Tanya Dang lah, lalat dia tu berwarna kuning kerana lebih banyak najis dalam perut lalat berbanding tubuh lalat tu sendiri. Dan itulah yang hinggap. Kita pasang kelambu waktu siang, bukan kerana nyamuk. Kelambu pasang waktu siang untuk mengelakkan kita dihurung oleh lalat. Itu yang dia bagi banyak saya kesedaran, dan saya selalu, sekarang saya dah boleh share lah. Ada masa saya menangis kalau saya pergi ke sekolah-sekolah agama sebab budak-budak pakai serban. Masa saya pernah berhenti lah, ucap 5 minit je balik. Saya tak boleh habiskan cerita mengenai kemiskinan ni. Tapi lately saya train lah. Sebab saya fikir kata perkongsian ni bernilai untuk orang. Kalau saya simpannya dia dah jadi macam rugi lah. Kerugian ni saya share. Dan Dr. Syahkan depression adalah kerana saya tidak dilahirkan sebagai jurnalis, tapi saya telah memilih jadi jurnalis. Tapi dia bagilah saya cara mengatasinya. Jadi Alhamdulillah lah sekarang okey je. Cuma kalau kena sesi macam ni, dia akan buat, saya akan hadkan recall saya. Jadi saya kurangkan gambar dalam fikiran saya. Kalau saya ingat banyak gambar dalam fikiran saya, dan saya akan menangis. Jadi teknik dia adalah kurangkan otak kiri mendapatkan gambar, tapi banyakkan otak kanan mendapat perkataan. So dia tak banyaklah gambar yang melayang dalam fikiran sebab saya dah tahu cara nak kontrol supaya saya boleh bercakap A to Z tanpa perlu menangis di tengah jalan. Dan saya tak boleh bagi talk ketika saya letih. Kalau bila letih, otak kiri kita akan lemah. Jadi otak kanan kita akan lemah dan otak kiri akan kuasai proses perbicaraan dengan menghantar banyak gambar. Bila dia hantar banyak visual-visual kenangan tu, saya akan menangis. So saya kena fit lah. Sebab dia tanya sesi ni, saya fit baru makannya tadi. Tidur pun cukup. Ziarah tu dah lebih kurang 15 tahun lalu 2007 2006 15 tahun dan pengalaman-pengalaman tu masih lagi lingers, masih lagi bergayutan dalam punya pemikiran. Ni sebelum kita pergi kepada ziarah tu, saya curious nak memahami depression juga sebenarnya. Ada dua keadaan akan berlaku pada kita apabila kita melihat sesuatu yang traumatizing kan. Satu, mungkin kita akan jadi numb, jadi lali ataupun kebas, perasaan kita kebas pada itu. Dan di satu sudut spektrum yang lain kita akan jadi depression. Sebenarnya pengalaman ni dia pada Zainal punya diri sendiri, dia telah meningkatkan empathy. Dan kalau kita tidak merasai apa-apa perasaan daripada pengalaman ni, adakah kita telah mengalami numbness? Saya fikir macam ni, saya fikir soal limitasi . Kerana saya pun melihat banyak di Malaysia, kita bukanlah negara kaya, kita pun melihat kemiskinan. Jadi berarti ada limit dia, kerana saya melihat sesuatu yang over limit. Pertama adalah kerana tsunami Aceh juga, saya dengan Dang pergi tu pun kesan dia juga melihat mayat berapungan. Saya mula berfikir
anak-anak yang ditinggal tak makan. Dalam di Aceh juga berkait. Doktor, kalau mengikut rawatan doktor dari segi kognitif, Aceh adalah antara 40% yang memeras. Sebab Aceh lebih dekat, dia Muslim, di Islam. Jadi kita jalan dengan dang di Aceh. Bawa ke Aceh dah ada campur dengan bawa perjalanan ke Afghanistan. Sebenarnya saya tak salahkan benda tu, bahawa depress ni dia ada dua benda. Satu, dia teach you more. Dia mengajar kita lebih. Seperti kita kata, kita jadi ahli sukan kan. You got more stamina, you need more exercise. Tapi lepas exercise, of course lah, you ada cramp malam, you akan tegangan urat semua kan. Tapi you have to manage it. Because you nak jadi player yang main 90 minutes. Kalau you nak dapat mental, you can play game yang lebih besar. You have to train. Tapi maybe lah ada jejas dia. Tapi jejas tu kita anggap part of a learning process apabila kita nak jadi orang yang minda besar, jiwa besar. Lepas tu macam sekarang pun. Depression tu buat saya fight. Saya tak boleh tengok kalau saya bercakap hal-hal tu, saya tak kira kerajaan atau siapa pun. Saya akan bercakap dengan terus terang, dan kalau saya lihat penganiayaan, saya akan fight. Sebab saya rasa itu yang teach me. Jadi saya rasa depression tak semua kita tangkap dalam clause yang negatif lah. Some of depression is a good lesson pun. Kayakan lagi jiwa kita. Sebab depression yang datang dalam bentuk pengajaran ni, bukanlah depression yang datang dalam bentuk kekecewaan. Saya tak kecewa dengan kes tu. Cuma pengajaran dia terlampau banyak untuk saya digest. Masa saya pergi tu, saya pergi dengan minat dengan kereta. Umur tengah zaman tukar Honda Civic kan, EG8, EG9, EG7 kan. Zaman saya baru belajar main convert daripada Adidas pergi ke Nike. You tahu zaman orang yang hidup dengan hari-hari fikir what kind of brand kita nak pakai. Bila saya buat program tu, dia menjadi kejutan kerana mindset saya kena bertukar daripada seorang anak muda yang mula berjaya dalam kerjaya dan boleh memiliki apa yang dia nak, dengan seorang manusia yang tengah nak berubah pula, baru melihat bahawa dalam kehidupan sebenarnya dia sedang berbeza daripada kegilaan kamu terhadap kasut dan kegilaan kamu terhadap kereta. So kontras tu datang terlampau drastik during that time. Itu yang menyebabkan saya jadi macam blur lah. Dan saya carry terlampau lama hingga saya mula sedar bila saya tak boleh tidur. Dan saya mula sedar apabila saya takut KFC, saya takut benda mewah. Saya takut pergi bersosial dengan orang. Saya tak pergi kenuri kahwin sebab dalam kenuri kahwin ada banyak makanan mewah. Dang tahu, saya tak pernah pergi kahwin 20 tahun. Adik saya kahwin, saya bagi duit dan saya tak balik. Sebab saya takut kenuri kahwin kerana kenuri kahwin menunjukkan begitu banyak kemewahan. Dan dia buat saya ingat Afghanistan. Dia buat saya ingat kamp pelarian. Dia saya tak pergi majlis kahwin. Orang jemput saya pergi ke birthday party. Saya tak pergi birthday party. Sebab kegembiraan tu akan buat saya rasa panik dan rasa shaking. Saya akan menggigil dan lari duduk diam je dekat ujung. Sebab benda tu saya rasa macam mengembalikan yang saya gambar. Ini tak sepatutnya berlaku ketika ada orang lapar. Jadi saya avoid lah. Jadi for 20 years lah. Daripada 2012 sampai sekarang. 2006 tu saya tak pergi tanpa tahu sebab. 2012 doktor kata okay, you telah menjadi seorang yang takut tapi you bukan antisosial. Tapi you tak suka benda-benda yang mewah. Saya jumpa orang tak ada masalah sembang je. Tapi saya tak boleh masuk di tempat yang mewah. Selain pada psychologist dan psychiatrist tadi tu, di kalangan para sahabat ataupun family, boleh tak berbual mengenai perasaan ni dengan sesiapa dan ada siapa boleh faham tak benda tu? Saya tak fikirlah kata macam curhat. Tak perlu, saya dah lelaki dewasa kan, saya dah lelaki dewasa tapi cuma saya fikir kata bagaimana menguasainya dengan baik. Sebab ada level kita kalau cerita pada orang dia tak membantu pun. Sebenarnya cerita dekat dan dia bukan masalah. Dia bukan masalah. Dia sejenis pengalaman. Saya nak kena manage untuk absorb dia, jadikan dia positif. Di mana macam sekarang lah saya cakap dah, saya dah absorb pengalaman tu jadi positif, saya share, saya try to educate orang how to equal a human being. Jadi saya tak fikir saya ada depression yang negatif. Dia move me forward. Saya rasa kan kalau lah hari Nakbah 15 hari bulan Mei, saya akan atur kuliah saya di masjid-masjid untuk cakap tentang kemiskinan orang Islam ni full. Saya make sure semua masjid yang ada hubungan dengan, dan masjid pun ingat saya, tiap 12 mereka dah book saya. Sebab saya akan bercerita tentang orang Islam, kemiskinan, kelaparan, tentang apa yang saudara lakukan di dalam masjid dengan hanya menghabiskan baca Quran dan menghabiskan solat, tetapi saudara tidak menjalankan hubungan antara ummah adalah satu perkara yang salah dia besar. Jadi saya suka bercakap kepada budak-budak sekolah tahfiz, pada alim ulama, pada komuniti masjid, mengatakan menjadi Islam bukanlah mencari syurga saudara di atas sejadah, tetapi menyelamatkan orang lain kerana fakir, orang miskin.
orang fakir yang membawa kepada kekufuran. Itu yang saya suka pergi bercakap pada orang alim untuk melatih supaya Islam melihat juga kemiskinan orang Islam sebagai sebahagian daripada pengajian minda. Dan mereka terima. Saya pergi bercakap, Pak Imam lepas tu panggil tanya saya, apa kami boleh buat? Saya tersenang je Pak Imam. Selalukanlah khutbah mengenai kemiskinan orang lain. Masukkanlah perkataan orang-orang Islam dalam doa ketika dibaca. Maksudnya kalau baca doa tu janganlah doa kita saja, tambahlah perkataan Palestin bunyi dari belakang walaupun dalam bahasa Arab. Sebutlah Afghan. Sebutlah Ethiopia. Supaya orang kita, dan panggillah ustaz-ustaz yang saya sekali tak cakap tentang syurga dan neraka. Sekali dia datang bercakap tentang bahawa di atas dunia kita ada 200 juta orang Islam yang hidupnya tak semacam kita. Semiskin-miskin kita ada orang membantu. Sekaya-kaya mereka boleh mati dalam kelaparan. Kalau nak cakap tentang masa ziarah tu kan, saya selalu fascinated dengan my journey. Antara journey saya di dalam ziarah tu adalah fascination dan kagumnya dan suria kepada Zainal Rashid Ahmad. Because the journey, imagine Abang Nal kita pergi ke Bamiyan tu 14 jam dan Abang Nal tak bagi dang tidur, suruh nyanyi dan Abang Nal akan cerita dan keep on cerita. So ziarah ni adalah storytelling dan apa yang daripada kepala Zainal Rashid Ahmad. Tapi kalau kita tengokkan the produksi tu sendiri, sebenarnya sangat unik. The production of ziarah tu sangat unik. Kita pergi tak ada plan, semua yang kita buat tak macam according to dalam paper yang kita buat. Kita pergi tak declare as satu production atau team reporters. Kita main terjah aja kan. I think that is also something yang Zainal Rashid gamble. Maknanya you trust pada Abang Zainal, percaya kepada the whole your crew ketika itu untuk execute apa dalam kepala you. Kan, even masa kita punya skrip tu pun sebenarnya like I said, kita tak ada skrip, kita main jalan dan apa yang berlaku selepas itu. The whole ziarah tu adalah dia memang sangat unik dia punya production. Betul tak? Macam contoh bila kita nak pergi ke Afghanistan, patutnya kita pergi kat Islamabad dulu. Kita tak pergi ke Peshawar. Kita jumpa beberapa guru di masa kita transit di Bangkok, betul. Dan kita punya plan semua change je. Tapi masa tu mungkin Zainal boleh ceritakan juga tentang the production of ziarah tu juga sendiri. It was a big gamble and Abang Zainal as the leader kan, you take that responsibility juga kan. It could happen, anything could have happened to kita kan masa tu. Pemberitaan bukanlah, kewartawanan bukanlah perancangan korporat. Kita nak atur untung dan rugi, kita buat perbincangan sebab macam ni yang saya fikir. Katalah Christian Amanpour berfikir semuanya perlu dirancang. Saya ingat sampai hari ni orang Islam disembelih di Bosnia. Kalaulah waktu tu Anderson Cooper tak membuat keputusan untuk pergi saja ke Haiti dan buat saja live di depan shopping center tu ketika dia pun tak tahu apa berlaku selepas gempa Haiti. Dia pergi dan live. Satu dunia berubah tu. Kerana live tu kebetulan ada budak kena pukul dan dia berlari dan meleraikan budak tengah dia live. Dia send out dekat Haiti. Berlaku orang ceroboh masuk ke pasar raya sebab lapar. Kemudian datang sepasukan polis pukul orang dan dia lari. Sambil dia lerai, dia send out. Sambil dia lerai, dia send out. Berarti banyak benda dalam dunia kawanan yang anda perlu percaya. Dia bukanlah pekerjaan tentang apa yang anda rancang, tapi apa yang anda ingin capai. Bila kita nak capai dia, kita susah. Saya bagi tahu dengan it's a common. Kalau sekarang ni kita betul lah, you jalanan naik ke puncak gunung Tahan tu macam mana, naik ke puncak Kinabalu macam mana kalau kita beginner. Tapi kalau kita nak tahu, kita tahu semua, kita tak manjat. Betul. Kita panjat, kita tahu okey ni bila kita sesuaikan dengan stamina kita. Kalau kita perlu tidur berhenti 3 kali, kita buat 3 kali. Berarti itulah cabaran menjadi wartawan. Seperti mendaki puncak Kinabalu bagi kali pertama, setiap kali assignment. Anda mahu sampai ke puncak, anda tahu cara dia. Letih, berhenti sekejap, tambahkan makanan, tambahkan semangat. Dan saya fikir pada waktu tu, salah satu yang tak ada kepada wartawan sekarang, atau pertama mereka akan tanya berbaloi tak dengan gaji. Insuran aku cover tak? Sebab menjadi wartawan dia ada 2. Kalau dia nak menjadikan kerjaya, anda akan hidup seperti accountant dan akan hidup seperti engineer. Tapi kalau anda hidup dengan keinginan untuk mengubah manusia, anda percaya bahawa dengan satu laporan berita, besok manusia boleh berubah. Paling tidak minda ni.
Anda akan buat. Itu melebihkan menjadi wartawan ni pekerjaan yang saya sebut sepatutnya bersayap seperti dewa-dewa berbanding daripada pekerjaan yang lain. Sebab kita boleh menyiarkan gambar yang mengubah orang lain. Macam sekarang kita buat sesi ni. Besok you load di YouTube, orang tonton. Pertama yang kita nak adalah orang berubah bila mereka mendengar tentang kebenaran. Lepas tu macam mana mereka melaksanakan, itu dah tanggungjawab kita. Tapi untuk membuatkan orang berubah, wartawan mestilah melakukan sesuatu yang berupaya untuk orang lihat dan berubah. Macam sekarang walaupun sesi ni podcast je, kita bercakap. Tapi bila kita kongsi, orang dengar dan dia berubah. Sama ada besok, apabila dia kata ada derma di Afghanistan, dia nak masukkan RM1, ataupun dia seorang yang kaya, dia nak masuk RM1,000, itu kemudian. Tapi wartawan dengan mengatakan, kami melakukan sesuatu supaya manusia melihat hari esok dengan lebih baik. Betul. Dan Zainal Rashid Ahmad, apa yang antara bendanya, dia keunikan dan your working style is always out of the box. Contoh macam even edisi siasat di NTV7 sampai Wan Kamarudin punya nama jadi besar ataupun disebut-sebut kerana menjadi abang kejadah. Tetapi itu adalah sebenarnya Zainal Rashid Ahmad punya out of the box punya method yang buat program tu lain dari yang lain. Sebab kalau kita tengok daripada dulu kita ada TV3 dan dia punya production semua yang sebegitu, skripnya yang sebegitu, semuanya yang sebegitu je. Dia dah ada acuan dia. Sampai sekarang tu macam even Dan bagi tahu dengan ad News TV3 sampai hari ni kita masih tengok macam dia back in the 80s. Dia punya style of delivering, penulisan skrip, dia masih lagi di situ. Macam mana di tahun 90-an dia masih lagi macam kat situ. Tetapi kalau kita tengok edisi siasat, dia jadi tiba-tiba kejadah dan delivery dia is something yang fresh ketika itu. Dan sampai because of Wan Kamarudin punya membaca teks yang ditulis oleh Zainal Rashid Ahmad, benda tu sekarang dah jadi ikut-ikutan. Ramai yang you nampak sekarang, yang ada sekarang nak jadi macam cara Wan Kamarudin. Tetapi origin Wan Kamarudin tu adalah dari edisi siasat. Betul, Zainal? Okay, mungkin Zainal tak akan mengaku, tetapi pada pandangan Dang, itulah hakikatnya. So I'm telling you so Zainal memang someone yang memang Dang salute lah. Kalau sukses ziarah tu ke apa, kalau orang cakap ziarah ni, it's not me. Sebenarnya Zainal Rashid Ahmad, he is sukses kepada ziarah. Kita cuma menterjemahkan aja. Mungkin apa yang kita terjemahkan pun tak sampai apa yang sebenarnya ada dekat dalam dia punya kepala tu. Dan satu yang Dang cakap dengan Ed, kebolehan Abang Zainal yang Dang kagum adalah your storytelling. Storytelling tu sebenarnya tak semua orang ada. Ya, itu yang paling rasanya pengalaman ziarah tu sebenarnya it's memang akan dibawa sampai bila-bila lah pada Dang sendiri, Abang Zainal. Ya. Tapi apa yang satu adalah admiration dan respectnya Dang terhadap Abang Zainal lah. Kalau tak ada Zainal bagi opportunity tu, I don't think that even be ziarah for me pun tak ada experience. Because dekat TV3 you go for reporting dan apa ni, tetapi ziarah tu membuka mata tentang satu, macam Abang Zainal cakap lah, apa yang kesedaran kepada diri Dang sendiri bila balik adalah the importance ataupun kepentingannya tentang unity, tentang respect, tentang unity, respect, tentang kepercayaan atau masing-masing. Sebab without respect tu, benda tu akan berlaku kacau bilau lah, kan. So that's something yang macam contoh bila Dang balik, kadang-kadang bila Sarah anak Dang kan, dia nak main dengan budak-budak anak bangsa lain, jangan, ini bukan itu Melayu ni. So pada Dang benda tu masih berlaku lagi. So bila Dang balik daripada ziarah, kita rasa macam Abang you rasa traumatized by a lot of things, dan antara benda yang Dang sedar adalah the importance of unity dan embracing people punya kepelbagaian tu. Kita kena respect. Tetapi sampai sekarang benda tu tak ke mana, kan, masih lagi perpecahan dan orang tak faham tentang the importance of unity, tentang perbezaan yang perlu kita respect, ya.
Sebab tu wujud perkataan falsafah dah. Wujud perkataan falsafah. Kenapa falsafah wujud? Kerana dia adalah satu realiti di mana manusia akan berpegang sampai mati. Di mana dia tak akan boleh capai. Tetapi kita sentiasa membaki. Sebab tu ilmu, bapa kepada ilmu adalah falsafah. Falsafah yang mencipta ilmu. Kerana manusia percaya pada melaporkan sesuatu yang benar. Itu falsafah dia. Maka tercipta kewartawanan. Di mana orang mencari fakta untuk melengkapkan kata falsafah. Dia tak perlu kecewa kerana kita rasa bahawa tak ada benda yang dapat diselesaikan oleh seseorang. Tak dapat diselesaikan oleh satu generasi. Tapi yang penting pada tiap generasi ada orang berpegang kepada perkara-perkara yang baik perlu terus disebarkan. Dan dia tak akan selesai. Nabi pun tak boleh selesaikan. 313, 325 ribu orang. Dunia berjalan dengan begitu. Apatah lagi kita wartawan biasa. Tapi sekurang-kurangnya macam saya katakan, kalau podcast ditayang besok, ada 10 orang mendapat kebaikan kerana barulah dia faham bahawa kemanusiaan adalah sesuatu benda yang kalau kita ada, kita perlu rasa bangga. Maksudnya, apabila anda kehilangan, bukan anda beri orang RM100, ketika anda boleh membeli sepasang kasut baru, anda perlu balik dengan tersenyum hingga menangis. Anda tersenyum kerana anda bangga, anda berjaya mengenepikan kepentingan peribadi, dan anda menangis kerana anda percaya hari ini bahawa anda telah mencapai satu tahap baru menjadi manusia yang baik. Tak ada apa yang perlu kita rasa macam gagal atau apa. Sebab itu falsafah ada. Sebab falsafah yang memandu kata perjuangan tak pernah selesai.